pasal aku nak belanja adik bongsu aku. Kita nak belanja? Kahwin. Yeah. Bukan duit saya, duit dia. Tak apa guys, dia hari-hari pergi kerja. 40 kilo pergi, 40 kilo balik. Ini untuk keselamatan dia. Happy tak? Ha? Happy tak? Happy lah. Nak beli baju baru kot. Jom. Banyak ni. Pilih dia, belakang sana ada, sini ada. Siap. Alpine lah siap. Oh, habis ada aku. Dia pilih Alpine. Bukan kaleng-kaleng test. Alpine. Tak apa, nanti gaji aku tolak ni semua. Boleh tak? Kalau malam ada ni tak? Yang reflector tu. Tu macam ni. Cuba macam ni. Saya bawa motor kan, jatuh mesti protect badan macam ni. Buka seluar. Okey, awak rasa macam mana? Ya. Cantik lah. Kena Selesa okey. seluar lain. Tak tahu ikut Awin punya selesa. Aku tahu aku tolak gaji je ni. Seluar ni lah. Seluar ni okey. Awin selesa okey. Ni pakai 970 tau. pakai. Okay, excited. Tolak gaji. Tak ada ni Aisyah belanja. Tak ada ni Aisyah belanja. Betul dulu. Kita belanja. Elok lah dulu. Jangan pergi kerja elok tau. Jangan kerja jangan jatuh tau. Ya. Pakai hari-hari so jangan jatuh ke apa. Untuk korang yang tengah tengok video ni, kalau boleh follow Awin dekat TikTok lah. Awin ada account juga. Nama dia Elwi Ricci. Awin nak try capai 10 follower. Nak buat affiliate. So, kalau boleh korang support.